Ini jahatnya syaitan. Dia ganggu pada setiap di kalangan kita. Lagi kita berusia, lagi lemah tubuh badan kita. Bila lemah tubuh badan kita, syaitan ganggu. Syaitan ganggu terus pada tubuh badan kita ni sendiri. Padahal sepatutnya lagi kita berusia, lagi kuat hati kita. Lagi kita nampak dekat dengan Allah. Tuan-tuan perhati ya. Tuan-tuan perhati betul-betul. Kenapa orang-orang alim di negara-negara orang saleh, semakin tua dia, semakin nampak kesalehan dia. Makin nampak wajah dia, hidup dia dengan agama tu kekal. Dia jaga betul-betul. Dia jaga apa dia? Jaga hati. Supaya hati dia tak bolak-balik. Hati dia tak ada lagi tamak. Hati dia tak ada lagi nak pada dunia. Dia jaga betul-betul. Orang-orang yang alim dia jaga, jangan bagi syaitan masuk. Ini cara demikian. Tempat kita ni, tak tahulah akhir-akhir ni, bila kita semakin tak ada orang-orang saleh, kita pun semakin tak ada dah orang-orang alim, kita pun tak berlumba nak jadi orang alim. Tak berlumba nak jadi orang saleh di kalangan kita. Nak tahu kita ni, yang jenis orang yang jaga hati, mesti kita ni semakin berusia, semakin nampak kesalehan, semakin nampak kebaikan daripada setiap di kalangan kita. Ini cara di kalangan kita. Berlumba lah. Berlumba datang masjid saf yang pertama. Berlumba banyakkan baca Quran. Berlumba di kalangan kita untuk banyakkan zikir. Berlumba untuk bangun tahajud malam. Ini kerana dijaganya daripada jahatnya gangguan syaitan yang mengganggu kepada hati setiap mukmin.